Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kita tengok kat sini traffic terbaru lah, yang diperkenalkan oleh pihak berkuasa lah. Kalau ikutnya yang menyebabkan traffic light ni memang CKR lah, bahagian traffic light dan bahagian electrical, mechanical semualah. Kita tengok sini lah, dia ada dua lambang lah. Okey, ke kanan dan ke hadapan lah. Tapi tengok kat sini line dia selorong je. Okay, line dia selorong je. Okay, kita tengok lah. So mungkin akan ada penjelasan lah. Okay, mungkin lepas ni dia akan besarkan lorong ni dan akan dua lorong kat sini lah. Okay, dan insyaAllah lah kes yang melibatkan kesakan lalu lintas yang teruk jugalah. Tengok ni, kereta jam. Okay, ini memang satu hal juga ni, memang jam, selalu jam. Okay, sebab apa? Sepatutnya kat sini dibuat dua lorong lah yang melibatkan ke Mahala ke Bulatan Jitra, dan satu lagi tu boleh terus okay, Mahala ke exit ke highway lah. Okay, nak. So kat tengok kat sini memang jam. Okay, sini selorong je. Okay, boleh buat dua lorong lah sepatutnya. Dah tengok yang sana pun dah besar. Cuma mungkin lepas ni orang JKR akan menyegerakan, mempercepatkan proses tambah link dua lorong sini. Dan kat sini mudahkan lah. Kat tengok sini ada dua tanda signboard. Okay, so tengok jam teruk. Okay, kat sini kuranglah jam sebab dah ada traffic light. Okay, okay, so ada proses. Oh, bagus lah, ketik sampah. Okay, setakat saja perkongsian saya untuk kali ini. Mohon lah pihak berkuasa mengambil tindakan sikit lah, bagi tengok lah, untuk memudahkan lah rakyat ni. Okay, jasa kepada rakyat JKR tu. Okay, mohonlah laksanakan tugas beliau memudahkan pengguna jalan raya agar semua dalam keadaan selamat. Saya setakat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.